merupakan cerita kanak-kanak yang mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Adam. Adam mempunyai masalah, iaitu ia tidak pandai membaca. Di sekolah, Adam sering diejek rakan-rakan sehingga menyebabkan dia berasa sangat sedih. Pada suatu hari, Adam pun berjalan-jalan di sebuah taman. Di taman itu, Adam terjumpa sebuah pokok yang sangat besar. Pada pokok ini, terdapat sebuah pintu ajaib yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia ajaib. Di dunia ajaib yang bernama dunia buku, Adam pun menjumpai haiwan-haiwan yang pandai bercakap seperti arnab, kucing, burung hantu dan beruang. Arnab yang bernama si Koko membawa Adam berjumpa dengan si Didi dan si Momo. Atas bantuan si Momo dan si Didi, Adam akhirnya berjaya membaca. Selepas Adam berjaya membaca, Adam pun balik semula ke dunia asal dan meninggalkan dunia buku. Sejak hari itu, Adam pun pandai membaca buku dan menjadikan membaca itu sebagai hobinya.